Kali ni aku decide nak buat something berbeza sikit. Trip family kat Pulau Ketam. Berempat je, simple, tak ada plan besar, tapi memang dah lama plan nak buat ni. Dalam perjalanan pun dah best. Angin laut, ombak sikit-sikit, semua orang dah excited. Diorang dah ready, umpan dah ready, tinggal ikan je yang nak kena ready. Korang tengok sendirilah, strike ikan dari tekong sampai player-player yang ada kan. Memang tak henti-hentilah, ikan kasar-kasar. Memang syok gila. Yang seronoknya bila mancing ni, mulut pun tak reti nak diam. Bahan-membahan tu jadi suasana lah, terus meriah lah. Gelak memang tak berhenti. Lagi daun baru. Oh, tunjuk sikit. Oh, ini best. Size best ni. Tebal lah. Baru aku minta. Tangguh. Makan habis. Tapi itulah yang buat trip ni lain daripada yang lain. Yang penting hati kena kental lah kan. Kalau korang tanya berbaloi ke tak, memang berbaloi lah. Bukan sebab ikan yang dapat, tapi sebab momen yang kita orang buat bersama-sama hari tu. Kejap. Kan tak nampak lagi bang. Tak nampak leader dah. Tebal lah bang. Siti. Alhamdulillah. Kasih tunjuk sikit. Habis lah kau. Kasih tunjuk sikit. Mana? GT ya? Atuk menekan-nekan. Alah muka belagak. Belum. Ikan belum naik. Ui, bosoknya dia. Kosongnya dia. Alah belukang. Inilah hasil trip kita orang. Macam-macam ada. Tak sia-sia duduk berjam-jam atas laut. Memang malam tu meja makan penuh lah. So next ke mana? Korang suggest lah dalam komen. Kita orang consider.